Okey guys, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Nazim jual kereta. Hari ni saya nak review satu unit A180 tahun 2020 guys. Harga kereta ni saya nak 160 je guys, body price 160. Kalau order on the road NCD 55, anggaran dalam 166 on the road. Siap warranty 6 tahun guys. Okey, korang stay tune, saya nak review kereta ni. Okey guys, ni dia A180 Recon Unregistered guys. Color sangat rare guys. Kebiasaannya kita akan bawa masuk color hitam ataupun color putih. Kali ni dia datang dengan color biru guys. Kebiasaannya color ni A35 Edition 1. Kita bawa masuk A180 color ni. Kereta sangat-sangat cantik guys. Korang tengok. Oh, ni kalau masuk body kit A35 ataupun A45, kebiasaannya orang akan bawa masuk. Kebiasaannya orang akan terus masuk A45S guys. Oh, memang handsome. Alright, kereta sangat-sangat cantik. Sebab kalau A45 Edition 1, dia memang tak ada sunroof guys. Ataupun A35 Edition 1 dia memang tak ada sunroof. Jadi A180 ni dah memang sesuai lah. Jom kita tengok bahagian dalam kereta ni apa yang ada. Alright guys, dia datang dengan electric seat, memory seat, ada heated seat. Dia datang dengan half leather seat guys. Nampak? Dia datang dengan half leather seat. Okey. Kereta ni dah murah ni guys. Kebiasaannya tahun lepas, tahun 2020 ni A180 mesti 17 lebih guys. Sekarang 166 on the road NCD. Dulu tahun lepas 170 body price guys. Ni 166 on the road NCD 55, siap dengan warranty lagi 6 tahun. Open workshop, unlimited mileage dan juga unlimited claim. Ini bahagian belakang dia guys. Korang boleh tengok. Kereta baru cuci saja, tak buat apa-apa lagi. Nanti sebelum nak deliver nanti kita akan buat entry luar dan dalam. Kita akan servis kereta ni semua, kita akan buat. Kita akan servis dulu, baru kita akan deliver dekat customer. Ni bahagian dalam dia. Bahagian bonnet dia. Luas bonnet dia. Memang sangat-sangat luas. Yang mana main golf, korang boleh turunkan seat ni dan korang boleh masukkan set golf korang. Tak ada masalah. Okey, kat bawah ni pun, ini bahagian bawah ni ada pump. Okey. Ada liquid. Alright. Ni bahagian bonnet dia lah. Okey, jom kita tengok kereta ni mileage berapa guys. Okey. Kereta ni datang dengan BSM ada BSM Nampak? Ada BSM. Mileage dia baru berapa ni? Mileage dia. Mileage dia baru 29,000 guys. 983 km. Kena dengan tahun 2020 guys. Kereta ni dah 5 tahun. Kira kereta ni setahun dia bawa tak sampai 10 km guys. Tak sampai 10,000 km dia bawa setahun. Jadi alright. Walaupun kereta ni datang dengan engine 1.3, tapi okey guys, ni bawah ni untuk buka bonnet warna merah tu. Walaupun kereta ni datang dengan engine 1.3, tapi customer saya dah bawa kereta ni, saya pun dah bawa kereta ni. Dia punya pickup, dia punya top memang sedap. Tak dinafikan lah kalau kategori kereta-kereta konti, kalau bawa memang sedap guys, walaupun dia 1.3. Korang pun kena tahu, Mercedes keluaran enjin dia memang terbaik guys. Jangan risau. Tekan mesti pergi, tekan mesti pergi. Lagi satu, korang jangan risau pakai kereta konti, sebab korang dah ada warranty. Dah ada warranty 6 tahun guys. 6 tahun. 6 tahun tu pun dah lama Lagi satu, dia punya warranty unlimited mileage,
unlimited claim, open workshop. Korang boleh servis dekat mana-mana sahaja bengkel, kecuali bengkel bawah pokok yang tak ada berdaftar, yang tak ada SSM, itu tak boleh Itu tak boleh. Selagi bengkel tu berdaftar, ada SSM, ada kedai, boleh korang servis dekat situ, tak ada masalah. Alright. Macam biasa, kalau korang berminat dengan unit ni, korang boleh terus kontak saya lah di 0195682692. Showroom saya di Bandar Baru Bangi, Section 10. Korang boleh datang, set appointment 1 hari awal untuk tengok kereta. Kalau korang bagi tahu 1 hari awal, saya boleh keluarkan kereta ni, letak bahagian depan dan korang boleh test drive guys. Terima kasih yang mana support saya. Seberminat dengan unit ni dan korang rasa kereta ni berpuas hati, korang boleh komen dekat saya punya ruang komen guys. Yang mana dah pakai, yang dah pernah pakai A180, korang tolong komen sekejap dekat saya punya ruang komen. Okay guys, terima kasih support saya. Assalamualaikum guys, bye bye.